Lagi muntah duduk dekat Sentul. Tapi macam kita yang dekat Malaysia banyak kat. Jangan saya tengah syuting. Oh, okay, sorry tak Allah. Kita perasan tadi. Tak apa. Saya cut. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kembaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, betul-betul, let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Dah tiba masanya. Ui, lama juga. Aku tunggu. Hampir-hampir setahun lah. Aku buat review jujur untuk kasut yang baru-baru ni je launch. Kasut apa? Kasut daripada Be My. Be My? Lama tak dengar kan? Be My kembali dengan Jingtan 3 Turbo. Kita cerita berkenaan dengan spek. Dia punya berat amazing, 170 gram. Dia punya drop dia 4.5 mm dan stack height adalah 34 mm dan ini adalah elite racing shoes. Bukan aku cakap, Be My yang cakap. Ini satu benda yang aku suka dengan Be My sebab dia tak gelojoh. Sebab kita tengok ada setengah lah brand-brand yang lain kan, setahun sampai 20 jenis kot kasut keluar. Tapi Be My ni dia fokus dekat lari, dia fokus dekat R&D. Setahun kita tengok ada keluar beberapa sahaja, 4-5 macam tu lah. Dan setiap kasut dia memang clear terus. Okey, kalau yang versi yang Jingtan 3 Turbo, yang ni untuk elite marathon. Kalau untuk yang Jingtan Fly, ada juga keluar Jingtan Fly 3, yang itu untuk versatile punya lah. Satu lagi Jingtan yang mix lah. Sekarang ni ada mix tu, yang tu untuk nak convert long distance, macam tu lah. Dia punya midsole aku cerita sikit dia pakai P-bar foam dan juga dia punya carbon fiber plate ni. Dia kata dia lagi nipiskan dan sebenarnya dia lebih kepada nak bagi yang beginner pun sebenarnya boleh try pakai dan rasa sendiri macam mana bestnya bila ada propulsion punya efek bila kau pakai kasut yang ada carbon plate lah. Dari segi apa, aku rasa tak jauh beza dengan Jingtan 3 sangat. Satu lagi yang best pasal kasut ni, dan aku rasa Be My yang sebelum ni pun sama juga, kasut ni dia tak payah nak break in lama-lama sangat tau. Contohnya macam Asics, kau nak dapatkan dia punya peak performance untuk kasut tu, kadang-kadang kau perlu pakai 20 km, ada yang sampai lari 40 km nak dapat break in. Dia punya midsole, dia punya carbon plate nak bagi lembut bagai. Tapi yang ni kau pakai, kau sarung, kau dah tahu boleh rasa dia punya bounce, dia punya propulsion. Kalau kau try nak buka lagi kan, strike apa semua kan. Cuma kelemahan sikit dekat sini, aku pelik juga. Be My bila dia keluar kasut, aku tak tahulah, setakat ni dah 2 kasut dah yang aku dapat, memang dia tak ada insole Memanglah dia orang pun ada jual insole. Macam hari tu ada game apa benda tah, Be My ada, so Be My ada bagilah sampel kan. Tapi macam bila beli ni memang dia tak ada insole lah. Tapi so far bila aku pakai dengan yang tak ada insole ni, okey je, tak ada masalah. Tapi macam pelik lah kan. Maybe dia bagi kau option, nak selesa,
Ataupun yang mungkin flat foot kan dia ada insole dia sendiri kan. Bolehlah letak insole dia sendiri. Last yang aku suka pasal Be My ni, kau tahu ini elite punya racing shoes tau. Harga dia $599 saja. Aku baru tengok dekat diorang punya website, dekat pangu.my, $499. Ada diskaun pula tu. Tapi memang betul lah. Aku rasa since tahun lepas diorang keluarkan Jingtan 3 dan diorang dah start cari atlet macam Kai, macam Wak, semua tu kan. Kita tengok diorang sampai dah naik podium. Hari tu siapa? Kai dapat nombor 3 kot masa KL Marathon. Lepas tu Wak pula kita tengok dapat first podium. Memang gila lah kasut ni. Lepas tu aku tengok sekarang ni Be My dah mula dah cari atlet supaya boleh membuktikan kasut ni diorang bukan buat yang main-main punya lah. Jadi pergilah dekat pangu.my sekarang, pergi beli. Jangan jadi macam yang Jingtan 3 tu. Punyalah cepat gila habis, sold out. Lepas tu dah tak ada keluar dah. Tu antara strategi diorang juga tu. Bagus tu. Ni dah keluar ni, Jingtan 3 Turbo. Pergi beli. Harga pun sama je macam Jingtan 3 tu. Pergi beli. Nanti habis, nanti kau menyesal. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, semoga semuanya murah rezeki, dipermudahkan urusan. Shout out dekat pangu.my, pangu pula kan, pangu.my, sebab si kasut ni dekat aku betul memang sedap. Aku dah try dah dan ada wrist pun aku dah pakai dah. Memang sedap. Semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye. See ya. Bye bye. Jingtan 3 Turbo.